hari ni purpose kita buat 3 dessert yang sangat sedap. Kita ada Thai Black Sticky Rice Pudding dan kita ada caramelized banana dan juga ice cream. So 3 menu ni sangat menarik dan of course menyelerakan. Macam korang nampak ni, Thai Black Sticky Rice Pudding atau nama glamour dia dua puluh hitam korang. Tapi ini version fancy daripada student kita. Yang paling penting korang dekat sini, our tenaga pengajar akan guide korang daripada zero sampai hero. Macam dekat belakang ni, tenaga pengajar kita bagi briefing macam mana nak menghasilkan caramelized banana split. Yang tengah tengok tu, ada yang tengah tunggu result SPM ke? Hai korang, jomlah masuk IPK Skills sebab dekat sini korang akan dapat pengalaman yang sangat fun dan of course, memang berbaloi. Kita ada 70% amali dan 30% je teori. Berminat? Kalau berminat, komen sekarang.